bila tak buat e-invoice, kena penalti ataupun tidak? Kepada korang semua ni, ada kan kata, alah aku malas lah nak buat e-invoice ni, renyah kerja, susah kerja. Okey, kepada orang-orang yang berbisnes ataupun orang-orang yang mempunyai enterprise, mempunyai syarikat senian berhad and so on, adakah wajib untuk kita buat e-invoice ini? Mengikut undang-undang yang telah dikeluarkan, kita wajib memenuhi ataupun wajib menggunakan e-invoice apabila kita telah mencapai threshold. Apa thresholdnya? Kita kena rujuk balik kepada income kita pada tahun 2022. Kalau income kita pada tahun 2022 telah melebihi RM500,000, kita wajib menggunakan e-invoice bermula pada 1 Julai 2025 ini. Macam mana pula kalau yang tidak mencapai RM500,000? Kepada mana-mana perniagaan yang telah melebihi RM150,000 dan ke atas, mereka pula wajib menggunakan invoice bermula pada 1 Januari 2026. Apa jadi kalau kita tak gunakan e-invoice ni? Jawapan dia, mengikut Seksyen 120 ITA, Inland Tax Act, kita akan dikenakan penalti bermula daripada RM200 sehingga RM20,000 for each non-compliance. Setiap satu kesalahan yang kita buat ataupun kita tak buat untuk satu e-invoice, kita boleh dikenakan penalti di bawah Seksyen 120 di mana bermula daripada RM200 sehingga RM20,000 for each non-compliance. So korang rasa korang nak kena penalti ataupun tidak? Terpulang kepada pihak korang. Sebab apa? Sebab kita dah sampaikan info, kita dah beri peringatan dan pihak IRB pun dah bagi peringatan. So untuk kita elakkan daripada kita kena compound tersebut, kita kenalah menggunakan e-invoice. Tak pandai nak guna? Jangan risau. Banyak kelas-kelas kat luar sana ataupun korang boleh direct pergi ke LHDN untuk minta mereka ajar macam mana nak guna e-invoice.